Dewan ini sama-sama bersama dengan saya untuk melancarkan seminar Guru Penyelaras TVPSS Kelantan tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Akila Fariha binti Ahmad Firdaus, kru TVPSS SK Serikota, bersama rakan setugas saya Wan Nurul Inur Mardiah binti Wan Muhammad Syakir selaku videografer. Pada hari ini, 1 November 2025, akan berlangsungnya program Seminar Guru Penyelaras TVPSS Kelantan Kluster Pendidikan Digital 2025 bertempat di Holiday Villa Hotel, Kota Baru, Kelantan. Majlis pada pagi ini akan turut diserikan dengan kehadiran Tuan Haji Syamsul Bahari bin Jaafar Al-Ais Mustafa, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Baru. Marilah kita ikuti bersama perjalanan majlis perasmian yang akan dirasmikan oleh beliau sebentar sahaja lagi. Bermula seawal jam 8 pagi, para peserta seminar mula berkumpul dan mendaftar. Majlis dimulakan dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan doa. Seminar diteruskan dengan tayangan video dari TVPSS Kelantan. Seminar diteruskan dengan ucap pertama dan perasmian oleh Tuan Haji Syamsul Bahari bin Jaafar Al-Ais Mustafa, Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kota Baru. Majlis diteruskan dengan tanda tangan perjanjian jalinan kerjasama antara RTM dan SSTP. Perjanjian ditandatangani oleh Encik Ivan Tuh, Pengarah Penyiaran RTM Kelantan, dan Encik Zulkifli bin Haji Zakaria, Ketua Penolong Pengarah SSTP JPN Kelantan. Seri TV Channel berpeluang menemu ramah KPP di Kota Baru. Mari sama-sama kita saksikan. Saya Akila Fariha dari kru TVPSS SK Serikota. TVPSS merupakan platform penting bagi melatih murid dalam kemahiran komunikasi dan penghasilan media. Pada pandangan Tuan Haji, sejauh mana peranan TVPSS dalam menyokong agenda pendidikan digital dan transformasi sekolah ke arah pembelajaran abad ke-21? Okey, memang betul sekali lah apa yang telah anda sebutkan tadi. Bagaimana satu platform baru yang sudah lama pun kita wujudkan di peringkat sekolah. Dulu dipanggil dengan berbagai nama, wartawan cilik dan sebagainya. Hari ini kita panggil sebagai PSS di peringkat sekolah ini, penyiaran di peringkat sekolah. Sebenarnya ianya menjadi satu usaha peringkat kementerian lah untuk melahirkan anak-anak yang berminat dalam bidang ini. Kerana apa? Dalam bidang ini sudah anak sebutkan tadi, iaitu dari segi komunikasi dan juga dari segi pengarahan, menguasai rakan-rakan dan juga menyusun semua program-program di peringkat sekolah. Jadi itu semua merupakan satu kemahiran yang diperlukan pada anak-anak akhir-akhir ini, yang mana bukan sahaja bijak atau pandai dalam mata pelajaran, tetapi menguasai kemahiran-kemahiran yang lain yang suka saya sebutkan sebagai kemenjadian murid lah dalam soft skill ini. Soalan kedua dari saya, dari sudut pandangan Tuan Haji, apakah sokongan atau perancangan PPD Kota Baru bagi memastikan TVPSS terus menjadi platform penting untuk membangunkan kemahiran komunikasi, literasi digital dan kepimpinan murid? Sebenarnya PPD Kota Baru sudah lama memberi peluang dan juga memberi galakan pada semua sekolah-sekolah. Kita pernah memenangi di peringkat kebangsaan pun berkaitan dengan sekolah yang mengadakan penyiaran ini, bermula dengan radio, pendidikan radio sekolah dan sehinggalah kepada apa yang kita usahakan pada hari ini. Jadi PPD Kota Baru memberi sokongan penuh akan memberikan ruang kepada penyelaras-penyelaras mengadakan siri seminar berkala dan juga akan menyediakan kemudahan-kemudahan yang sepatutnya lah pada penglibatan anak-anak di peringkat sekolah. Bukan setakat cikgu-cikgu yang dapat ilmu, tetapi anak-anak di peringkat sekolah mendapat ilmu secara hands on, secara pertama, ilmu yang pertama daripada jabatan-jabatan penerangan swasta dan juga awam. Dan kita akan bagilah apa sahaja sokongan asalkan anak-anak mendapat kemenjadian ini. Seminar diteruskan dengan perkongsian dari Encik Ivan Tuh dan Cikgu Aina dari Aura TV Channel SK Wakaf Baru. Sekian sahaja liputan kami untuk Seminar Guru Penyelaras TVPSS Kelantan Kluster Pendidikan Digital 2025.
Semoga seminar ini dapat memperkukuh pengetahuan dan meningkatkan kemahiran pengendalian TVPSS di sekolah-sekolah seluruh Kelantan. Saya Akila Fariha bersama rakan setugas saya Wan Nurul Inomardiah, kru seri TV channel SK Seri Kota mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi.